menambahkan satu tajuk baru pada pagi ni, iaitu orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah Ta'ala ataupun orang-orang yang tak mau bertemu dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Jadi isu dia berkenaan dengan orang-orang yang tidak mau bertemu lah. Dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Ini tajuk pagi ni. Boleh ulang balik tajuk sekali. Tajuk dia pertama sekali, orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala dan tak mau berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan juga takut berjumpa dengan Allah Ta'ala pun sama lah juga. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat penghabisan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa berhajat, ataupun kita berhajat lah. Yarju, barang siapa ingin bertemu. Macam tu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء, bertemu dengan Allah Ta'ala. Bertemu dengan Allah Ta'ala, lakukanlah suatu amalan. Di sini Allah Ta'ala suruh kita buat kerja, satu kerja. Amalan itu. Dengan amalan itu sedikit pun tak ada syirik. Apakah nama jenis-jenis amalan itu? Iaitu amalan mempelajari ilmu tauhid, iaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan, yang menerangi kita tentang kepahaman-kepahaman syirik yang sebenarnya. Ketiga-tiga jenis syirik saja. Jangan ada perantaraan kamu dengan aku, supaya kamu tidak ada perantaraan dengan Allah Ta'ala, supaya kamu selesai bersih sungguh jiwa kamu. Kamu tidak ada sempadan sekatan antara kamu dengan Allah Ta'ala. Sekiranya ada sekatan ataupun dipanggil barzakhun, tidak sampailah kepada Allah Ta'ala. Itu satu penjelasan seperti itu. Di dalam surah Rum, surah Ar-Rumawi, Allah Ta'ala menjelaskan ayat 7 dengan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum akhiratihum ghafilun. Digunakan hum kedua kali. Kamu hanya tahu tentang urusan duniawi saja, tentang akhirat kamu, keakhiratan kamu lalai. Ayat yang ke-8, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Apakah kamu awalam yatafakkaru, tak mau memikirkan fi anfusihim, tentang pendirian kamu? Kenapa kamu tak mau memikirkan tentang pendirian kamu? Apa-apa jua yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, bukan untuk main-main, bukan untuk sonok, bukan untuk bergembira-gembira, bergaduh-gaduh macam tu, tetapi mengembirakan juga, mengembira yang sebenar, iaitu bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan manusia tidak suka, tak mau berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu sebab saya namakan kebanyakan manusia tak suka berjumpa dengan Allah Ta'ala. Padahal seruan Allah Ta'ala menyuruh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok syair atau tengok hadis Nabi, man ahabba liqa' Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa suka kepada aku juga suka kepada kamu. Barang siapa benci kepada aku juga benci kepada kamu. Dalam sebuah hadis lain pula, yang lain lagi, yang mengatakan, idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza ata ilayya mashiyan ataituhu harwalatan. Kamu datang kepada aku sejengkal, sedepa sehasta aku pergi kepada kamu. Kamu datang sedepa seperjalanan pengunjung tangan ke aku pergi kepada kamu. Kamu datang berlari-lari anak, aku lari berlari yang pantas menuju kepada kamu. Begitulah penjelasan Allah Ta'ala supaya kamu bertemu dan bertemu dengannya. Jadi jelaslah Allah Ta'ala panggil berjumpa. Macam tu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan kepada mereka itu, aku manusia biasa macam kamu juga, disuruh aku mengesahkan Allah Ta'ala. Nak sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau di ayat-ayat yang lain, kita buka di dalam surah Al-Muqaddam, ada Asyiqaq, ayat Insyiqaq, ayat 5. Tuan-tuan akan jumpa ayatnya bunyi macam ni. Ya yuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berusaha untuk menuju kepada Allahmu dengan berusaha yang bersungguh-sungguh, maka engkau akan menemuinya. Jadi di sini ayat ini penjelasan Quran, penjelasan Allah Ta'ala supaya kamu
menuju terus bertemu kepada Allah Ta'ala. Cara-cara menuju bertemu kepada Allah Ta'ala itu mesti melalui kepahaman ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang tidak ada di antara kedua belah pihak manusia dengan Allah Ta'ala itu perantaraan dipanggil barzahun. Kalla innaha, dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala menjelaskan ayat 100, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, sama sekali tidak. Makna tidak sama sekali tidak ni macam mana nak dipahamkan, macam mana nak dikatakan tidak sama sekali tidak? Kamu dah belajar dah mengaji dah, baca Quran dah, hafal dah, semua solat dah buat dah, umrah dah buat dah, haji dah buat, sedekah dah buat, baik dah buat dah. Macam tu dikatakan kalla tu tidak. Allah kata tidak. Apa lagi, korban aku dah buat dah, sedekah aku dah buat dah. Uniform pakai serban pun aku pakai produk apa semua aku dah pakai. Pakai apa lagi? Pakaian bentuk Arab aku dah pakai. Mulut aku sentiasa alhamdulillah, 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 dan memuji-muji Allah. Banyak lagi lah aku dah kata-kata di mulut aku ni. Tu makna tidak sama sekali tidak tu. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata tidak sama sekali tidak. Kamu mengadakan satu sekatan di antara kamu dengan aku, iaitu barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Kerana syirik khafiyul khafi ilal khafi ini menjadi satu tonggakan. Tonggak, dia tertonggak. Dia tidak beban sangat. Tapi dikatakan tonggak pengertian agama Islam. Tonggak syahadah. Tonggak seseorang itu ataupun dipanggil ad-din. Macam tu. Ad-din itu bergantung kepada nasihat diri kamu sendiri. Ad-dinus sa'ah. Din itu masa-masa waktu-waktu yang kamu perlu mempelajarinya. Ad-dinul haq, ad-dinun nasihah. Dan agama memberi nasihat pada kamu. Kamu menasihat diri kamu dengan Quran, dengan syahadah, dengan ilmu tauhid ini supaya kamu habis. Tidak ada lagi syirik khafiyul khafi. Syirik khafiyul khafi ilal khafi, inilah berita yang mengembirakan kepada kamu. Mubasyiran wa nazira, berita yang mengembirakan kamu setelah kamu lepas syirik. Sekiranya anda tidak lepas syirik, anda di dalam masghul.